Stop. Cuba tengok atas. Ini adalah laluan 40 hadis Imam Nawawi. Sambil-sambil kita nak pergi kantin tu, jom kita hayati intisari daripada hadis ini bersama. Dah, jom makan. Bye. حي على الصلاة. Sebab dia lupa segala-galanya. Agama dah hajar. Ya Tuhan kami, mohon ya Allah dimurahkan rezeki. Jadi mengambil kesempatan selawat masuk rumah. Allahu Akbar Allah. Tapi anak-anak lelaki 2 ekor. Hai semua, nama saya Om Mirong, peringkat tingkatan 5, Bestari. Mesti semua orang tanya saya, kenapa saya suka pakai baju Melayu ini, kan? Saya suka sangat pakai baju Melayu ini disebabkan inilah merupakan salah satu identiti Malaysia. Dan ini menunjukkan saya menghormati antara satu sama lain, terutamanya kawan saya dan rakan-rakan saya. Wah, saya sangat suka tengok dan datang ke surau ini. Surau ini sangat cantik dan menjadi satu ikon bagi sekolah kami ini. Saya akan datang rehat di kerusi rehat sebelah surau ini saja. Sudah semestinya yang terbaru, saya turun serta dalam majlis sambutan Mahidul Rasul yang lepas bestnya. Saya boleh dengan kawan-kawan berakrab dan kami dapat makanan sama-sama dalam tulang yang sama. Satu pengalaman baru untuk saya. Di surau ini juga ada sudut lestari Belanda. Di sini banyak baju kurung telah disemangat oleh orang ramai. Dan ia diberi secara percuma kepada sesiapa sahaja yang berminat. Kawan-kawan saya Chinese pun banyak dapat baju kurung di sini. Wih, gerak tak? Saya memilih untuk mengeluk Islam kerana saya tertarik dengan cara Islam mengajar tentang kehidupan. Dalam Islam, semuanya terdapat panduan dari cara bercakap, berbual, sehinggalah cara menghormati orang lain. Saya rasa Islam mengajar kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan tenang. Saya merasa berhati bila saya tengok cara kawan-kawan Muslim saya beribadah dan bersikap baik walaupun orang lain buat salah pada mereka. Saya mengetahui tentang Islam dan bila saya baca serta dengar tentang Allah dan Nabi Muhammad, saya rasa sangat tersentuh. Dari situ saya yakin, inilah agama yang saya cari selama ini. Saya juga sentiasa sertai aktiviti kebesaran Islam di surau ini. Selepas saya memeluk Islam, saya rasa kehidupan saya menjadi lebih tenang dan teratur. Saya seronok belajar cara solat dan baca doa. Saya juga bangga menjadi sebahagian daripada umat Islam. أهلا بنا بذات البلاد ومرحبا جددتم العهد الذي قاد أخلاقا
Allah pasal apa kisah Rasulullah SAW. Dia hampir dibunuh, dicaci di balik batu. Ha? Tapi dia tetaplah mempertahankan agama. Tak pernah. Ustaz, Ustaz tolong saya Ustaz. Air tak ada Ustaz, saya belum tolak lagi Ustaz. Macam ni Ustaz. Okey, memandangkan korang ada 5 orang. Jadi Ustaz nak korang buat kerja berkumpulan. Ustaz kasih korang pilih, bebas. Kumpulan mana dengan kumpulan mana. Asalkan debutan tak? Tak ada. Aduh Ustaz ni, baik tak payah cakap. Awak nak air? Sorry lah, kafe dah habis. Turun ke hati dari niat menjadi bakti, walau sekecil mana, walau sebesar mana, terus berbudi karenanya. Kehidupan mengajar kita erti memberi, mewakafkan diri apa yang dimiliki sebagai ciptaan Allah yang terindah. Kita terdidik dengan amanah. Kita dai penyebar inspirasi. Kami, Imam Remaja, dari Surah Al-Muttaqin. Subhanallah. Kami Imam Remaja menerangkan surah Al-Muttaqin. Allahu Akbar. Surah Al-Muttaqin. Dia ada. Surah Al-Muttaqin. Destinasi ibadah kita semua.